Lebih pada 2,000 orang syahid daripada budak kecil, wanita dan orang tua. Di mana? Di Al-Fashir, Sudan. Di Al-Fashir ini dah kena kepung selama 2 tahun, tak boleh masuk makanan, minuman, ada ramai yang mati akibat lapar dekat sana. Jadi sekarang ni tentera upahan sokongan pantas namanya. Tentera upahan ni dapat support daripada orang Bempers dan daripada UAE. Diorang dah dapat masuk dekat Al-Fashir, Sudan. Baru masuk Al-Fashir dah lebih pada 2,000 orang syahid. Dah 2 hari. Baru 2 hari 2,000 orang syahid. Kalau diorang duduk lebih pada seminggu, berapa ribu orang syahid akan jadi. Jadi saya minta tolong daripada semua repost video ni ataupun korang buat video sendiri tentang Sudan, Al-Fashir, kerana mereka sangat-sangat memerlukan kita semua. Dekat sana memang tak ada berita. Tak tahu macam mana orang Bempers dan UAE boleh tutup berita Sudan langsung. Jadi kita minta tolong semua share tentang Sudan. Keadaan mereka sangat teruk. Ada ramai yang mati lapar dekat sana. Ada ramai syahid dekat sana. Tentera upahan ini dah tangkap dah tangkap seorang wanita. Ada 2 anak. Tiga-tiga kena gantung dekat pokok. Anak dia baby lagi kena gantung sekali dengan dia. Diorang tak biar siapa-siapa, tua ke, baby ke, wanita ke, semua dibunuh. So mereka sangat memerlukan kita. Macam mana kita pertahankan Gaza, kita akan pertahankan Sudan juga, insya-Allah, sampai tentera upahan ini keluar daripada Sudan. Hasbunallah wa ni'mal wakil.